Ada 3 golongan manusia yang sebenarnya perlu simpan emas dan anda mungkin salah satu daripadanya. Golongan pertama, nak simpan duit tapi simpanan asyik bocor. Anda ada niat yang baik untuk menyimpan, tapi setiap bulan duit itu entah ke mana perginya. Beli ini, bayar itu, tiba-tiba kosong semula. Masalahnya, bukan soal disiplin semata-mata. Duit dalam akaun terlalu mudah dicapai bila ada keperluan mendadak. Emas menjadikan simpanan anda lebih rigid dan nak cairkan pun ada prosesnya. Secara semula jadi, ia melindungi simpanan anda daripada diri anda sendiri. Yang kedua, dah ada simpanan, tapi semua dalam bank, ASB atau tabung haji saja. Tahniah kerana anda sudah pun menyimpan. Namun, perlu kita tanya, adakah semua simpanan anda berada dalam sistem yang sama? Bank, ASB, tabung haji, semuanya instrumen yang baik. Tapi kesemua ini terdedah kepada inflasi yang sama dan bergantung kepada sistem kewangan yang sama. Emas bukan untuk menggantikan mana-mana daripadanya, tetapi untuk mengimbangi portfolio anda. Bila satu instrumen terjejas, emas boleh bertindak sebagai backup kewangan anda. Golongan ketiga, anda sudah memiliki pelbagai aset, tapi tiada simpanan emas langsung. Anda mungkin sudah ada hartanah, saham atau perniagaan. Nampak lengkap, tapi semua aset tersebut mempunyai satu persamaan, iaitu bergantung kepada sistem luar, bank, pasaran dan dasar kerajaan sendiri. Emas adalah aset yang berdiri dengan sendiri, tiada counterparty risk. Nilainya tidak memerlukan pihak ketiga untuk mengesahkannya. Pelabur dan saham jaya di seluruh dunia menyimpan emas, bukan kerana kekurangan, tapi kerana mereka faham kepentingan melindungi kekayaan daripada ketidaktentuan ekonomi dan geopolitik. Bagi tuan-puan yang ingin mengalihkan sebahagian simpanan tuan-puan ke dalam bentuk emas, tuan-puan boleh klik link profil, daftar akun secara percuma dan saya akan bimbing tuan-puan sebaiknya.